elok Ayat ni sebenarnya adalah ancaman kepada orang-orang agama. Ancaman kepada orang-orang agama yang memutarbelitkan ayat-ayat Allah kerana impak dia ataupun dampak dia kepada umat Islam amatlah besar di dunia dan di akhirat. Kenapa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman yang begitu keras, begitu besarnya dalam dalam hal yang berkaitan dengan menipu ayat-ayat Allah ni tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Menyembunyikan ke ataupun memutarbelit ke sebab apa tahu? Sebab impact dia tuan-tuan, impact dia kepada umat tu sangatlah besar tuan-tuan. Impact dia memang besar. Impact dia dekat dunia dan impact dia yang lebih besar ialah pada hari kiamat. Impact pada umat manusia. Tuan-tuan jangan main-main. Betul tuan-tuan, betul. Saya nak bagi tuan-tuan contoh-contoh lepas ni. Kesalahan Hamidah. Saya nak bagi tuan-tuan contoh-contoh lepas ni. Okey, saya nak bagi tuan-tuan contoh ahli falsafah lah. Dulu-dulu tuan-tuan, zaman-zaman ahli falsafah ni tengah duk hebat-hebat dulu kan. Ada banyak buku-buku yang mereka tulis tau. Dan ada statement-statement ataupun apa yang mereka tulis, apa yang mereka fikir, apa yang mereka palsukan, ya, ataupun apa yang mereka mereka reka dekat dalam kepala otak mereka tulis dekat dalam buku. Dan impact dia tuan-tuan sampai hari ini menjadi bebanan kepada umat manusia dan menjadi bebanan kepada orang ataupun ustaz-ustaz ataupun para ulama untuk menjelaskan kepada umat manusia disebabkan oleh tulisan mereka dulu. Sebab tu impact dia sangat besar. Kalau adalah dulu seorang ahli falsafah yang berpenampilan agama, katalah dia kata satu statement ni, contohnya macam dia kata kita ni adalah satu juzuk dari Tuhan. Tuan-tuan biasa dengar. Kita kita ni sebenarnya satu juzuk dari Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu dia mustahil untuk melakukan sesuatu yang baru, dia kata kan. Jadi dia pun fikir, dia pun pusing sampai terlampau ke dalam sangat tuan-tuan. Akhirnya dia keluar satu statement, kita ni adalah sebahagian daripada Tuhan. Tuan-tuan main-main. Sampai sekarang ni masih ada lagi orang-orang yang berpegang dengan pendirian yang sesat je ni tuan-tuan. Manusia ni adalah satu juzuk dari Tuhan. Aja gila tuan-tuan. Ini tak pernah pun Rasulullah ajar macam tu tuan-tuan. Itu cuma dia dapat daripada pemikiran mereka yang contribution daripada iblis tu memanglah ada tuan-tuan untuk menyesat.